Saya Gordon, seorang influencer ataupun marketing manager untuk social media lah. So apa yang saya buat, saya manage social media untuk company-company startup. Contohnya mungkin sebuah cafe, kita akan tolong managekan social media. Mungkin dari social media kita akan membawa bisnes ataupun meningkatkan dia orang punya bisnes melalui social media macam tu lah. Social media ataupun branding jugalah. Contoh kalau dah pernah tengok social media saya banyak buat branding untuk jenama-jenama mainan juga. So itu jugalah yang saya buat. Umur saya dalam 34 tahun. Kalau belum birthday lagi tu 33 lah. Lepas tu saya berasal dari Perak. Nama panjang saya Gordon Su Chien Pang. Kita bermula dengan patung Pokemon, patung Digimon macam tu lah. Yang masa dulu-dulu kan kita selalu buat mesin gachapon, mesin yang letak duit lepas tu pulang-pulang dia telur dia keluar tu. Yang kita start dengan yang tu dulu. Dan kalau dalam koleksi yang paling mahal saya tengok di dalam saya punya office tu rasa statue lah. Dan selamat datang ke dunia figura Great Hobby. Hero punya, kalau yang dah pernah tengok TikTok saya, mungkin yang Batman, The Green Knight semua tu yang paling mahal yang kita ada. Dan kalau dari segi US dollar mungkin dalam 1,300 lebih macam tu biji. Kita kembali kepada bilik khas kita yang digunakan untuk simpan statue-statue besar. Kali ni kita nak buat review penuh lah. Masa tu preview je kan. Okay, masuk-masuk banyaknya kotak-kotak motor nuklear, semua tak pasang lagi. Ruang jalan dia tidak banyak. So kadang-kadang kalau terbawa yang statue yang sangat besar, agak susah jugalah kita nak letak kat dalam almari. Dekat sini pula kita mula dengan kita punya Whitebeard, kita punya Marco, kita punya Akainu, kita punya Kizaru, kita punya Kuma, kita punya Enel, kita punya Perona, kita punya Sabo. Ni kita tak review lagi ni. Ini Big Mom kita. Dan Sengoku dah penuh dah. Roll dekat tengah ni. Untuk teruskan minat ni, halangan yang paling besar mungkin buat masa sekarang, halangan tu sebenarnya dah settle. Tempat memang tak cukup sebab setiap model yang didapati ataupun yang saya bawa masuk tu memang saiz kotak tu saiz peti sejuk. So selalunya tempat selalu memang tak cukup. Sampai kena pakai upgrade storeroom lah, yang tu lah, yang ni lah semua. Yang paling susah nak dapat selalunya mainan yang statue limited edition ataupun yang sangat special limited release punya. Mungkin dalam satu dunia hanya 300 unit macam tu lah. So sebagai contoh, yang semua yang saya pernah review yang superhero punya, itu salah satu contoh yang sangat susah nak dapat. Memang kena masa release tu memang kena letak nama lah. Kalau tak sempat tu memang kena tunggu siapa yang nak jual pada harga yang lebih tinggi macam tu lah. Kemungkinan boleh mencecah 5 angka sebab saya tak berani sangat nak kira lah, sebab takut nanti mental tak kuat. Jenis soalan yang sangat sukar untuk dijawab juga. Okey, dari segi kalau nak cakap jenama dari Jepun, memang kategori satu lah, kategori Bandai. Kita ada banyak jenis yang kita ada. Lepas tu kategori third party ataupun kategori yang dilabelkan yang di made in China, yang bukan jenama Bandai, banyak juga kita ada. So yang ni memang dah lost count. Baiklah Cik Gordon, saya rasa itu adalah pengakhiran daripada soalan kami. Terima kasih banyak-banyak. Boleh je, tak ada masalah. Kami
harap kami dapat A+++ lah. Boleh dah. Confirm boleh. Kompleks semua.